Akuarium silinder terbesar di dunia, Aquadome, pernah berdiri megah setinggi 25 meter dengan kapasiti kira-kira 1 juta liter air. Ia terletak di lobi Hotel Radisson Blu, Berlin, Jerman. Konsepnya sangat unik. Setiap tetamu hotel dapat menyaksikan ribuan ikan berenang di dalam akuarium gergasi ini. Aquadome menempatkan lebih 1,500 ikan tropika daripada lebih 100 spesies berbeza. Namun malangnya pada 16 Disember 2022 sekitar 5.45 pagi, akuarium ini pecah secara tiba-tiba. Air bersama ribuan ikan melimpah keluar dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Getaran akibat kejadian itu begitu kuat sehingga ada pengunjung menyangka ia gempa bumi, malah getaran tersebut turut dikesan oleh seismograf. Sehingga kini punca sebenar kejadian masih belum dapat dikenal pasti secara rasmi. Nasib baik insiden berlaku pada awal pagi ketika ramai yang masih tidur. Hanya 2 orang mengalami kecederaan ringan dan tiada korban jiwa manusia dilaporkan. Apa pendapat anda? Tolong komen sikit.